Ahad pula kita akan buka untuk makan durian sampai puas. Di Melaka dah bermulanya musim durian. Jadi kita nak mengajak semua, kita akan ada kendurian. Jualan durian kita akan jual jauh lebih murah daripada harga pasaran. Itu yang pertama. Untuk hari Jumaat, hari Sabtu, kita akan jual murah daripada harga pasaran. Dan pada masa yang sama, pada hari Ahad pula, kita akan buka untuk makan durian sampai puas. Mungkin harganya adalah lebih kurang dalam RM15 per head untuk mereka boleh makan durian sampai puas, tapi terbuka kepada 1,000 orang yang pertama. Dan kalau nak datang katalah 1,000 tu tak dapat, kita boleh beli dengan harga yang murah. Pada masa yang sama juga, daripada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad ni, kita ada pertandingan makan durian. Maksudnya orang boleh datang bertanding, kalau dah makan durian, dah dapat makan durian, menang dapat hadiah pula. Jadi ini insyaAllah nanti pertandingan makan durian pun akan ada, dan ini akan menjadi salah satu nilai tambah untuk Melaka Agrofest. Agrofest jadi titik kebangkitan dari kampung ke dunia ini. Melaka punya peranan. Jom di Agrofest, petani peternak nelayan wira terhebat.